Hari ni saya hadir convocation adik bongsu saya di UiTM. So bila saya lihat mereka, saya teringat kembalilah diri saya yang dulu 10 tahun lepas ketika saya berconvocation. Kalau ada satu pesanan yang saya nak cakap pada diri saya dulu, lepas graduate bukanlah masa untuk kita berseronok. Perlu cepat-cepat usaha bina kekayaan untuk kita keluar daripada rat race. Ramai orang lepas grad terus masuk rutin hidup yang sama, kerja penat dari pagi sampai petang, gaji masuk, gaji habis, ulang benda yang sama bertahun-tahun. Nampak macam bergerak tapi sebenarnya masih di tempat yang sama. Kerja 10 tahun tapi simpanan 1,000 pun tak ada. Yang lagi parah, hutang pun makin banyak. Sebab tu saya percaya kita kena mula rancang kewangan seawal mula bekerja. Guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, nulis buku kewangan bestseller, buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang, pernah cakap jadi kaya sebenarnya bukan ilmu yang terlalu susah, tapi ilmu yang simple, diamalkan secara konsisten sejak muda lagi. Mulakan dengan 5 checkpoint penting. Pertama, pastikan cash flow positif, iaitu belanja kurang dari pendapatan setiap bulan. Kedua, ada dana kecemasan at least 3 bulan pendapatan. Yang ketiga, kurangkan hutang dan usaha untuk bebas hutang secepatnya. Bila dah bebas hutang, fokus untuk bina simpanan selamat 6 ke 12 bulan pendapatan sampai satu tahap aset bekerja untuk kita dibayar untuk buat apa yang kita suka, iaitu time and financial freedom. Dan bila sampai tahap tu, bukan poket je berubah, tetapi diri kita sendiri pun berubah. Cara fikir berubah, tabiat berubah, disiplin berubah. Sebab membina kekayaan sebenarnya proses membina diri sendiri. Jadi kalau adik-adik yang baru grad atau baru mula kerja, please jangan tunggu umur 50 tahun baru nak fikir pasal kewangan. Mula sekarang. Nak tahu lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow saya rapat-rapat. Semoga bermanfaat.